petang-petang saya balik kerja, saya akan duduk sini, saya akan bagi ayam makan. Duduk sini bagi makan. Dia cakap dengan saya, ayam ni boleh mengeram tak? Saya cakap ayam penelur, walaupun dia penelur, dia ada setengah tu dia boleh mengeram. So dia kalau boleh dia nak mengeram. Dia nak bagi ayam tu dia mengeramkan sendiri. Saya cakap hai, Assalamualaikum saudara-saudari, selamat datang ke channel Azuri Farm. Okey, hari ni saya bawa apa ni? Nampak tak ni? Okey, sebenarnya hari ni, jom ikut saya. Okey, sebenarnya hari ni saya nak ceritakan 5 kelebihan kita menternak ayam di kawasan perumahan kita. Maksudnya kawasan rumah kita lah, kawasan yang ada. Tak kisahlah kawasan tu walaupun mempunyai kawasan yang terhad, kita masih boleh menternak ayam. So saya nak ceritakanlah hari ni kelebihan menternak ayam di kawasan rumah kita. Okey? Okey, baiklah. Kelebihan pertama adalah kita punya sisa makanan ni. Ini adalah lebihan sisa makanan waktu sahur tadi. So ada nasi sikit, ada sedikit potongan sayur, ada apa lagi? Ada ikan. Ikan yang tak habis, tulang-tulang ikan ni ada isi sikit lah. Dan ada apa, tembikai ni. Tembikai anak saya makan dia tak habis. Dan ada kulit telur sikit lah. So kita kena pastikan lah yang sisa makanan kita ni adalah selamat untuk dimakan oleh ayam kita. Okey, satu lagi saya nak tambah. Daripada kita buang sisa makanan ni ke dalam kita punya tong sampah tu, so bila ada ayam ternakan kita ni, so sisa makanan ni kita boleh bagi dekat dia orang sajalah. Nanti saya tunjukkan macam mana. So saya bagi dekat saya punya ayam lak saset saya ni. Okey, jom. Ya. Okey, saya dah lepaskan saya punya ayam lak saset ni. So kita just bagi je lah kat dia orang. Nampak tak? Jantan tu dipanggil betina, dia suruh makan sekali. So kalau tuan-tuan dengar dia punya bila jantan keluarkan bunyi macam tu, itu adalah bunyi dia panggil betina suruh makan sekali. Nampak tak, betina semua datang. So bila betina dengar bunyi jantan macam tu, bermakna kat situ jantan tu nak beritahu lah dekat situ ada makanan. Okay, so bila kita nampak ayam kita makan sisa makanan ni, selain daripada dapat mereka kitar semula kita punya sisa makanan tu, mereka juga dapat khasiat lah. Dapat sedikit khasiat daripada sisa-sisa makanan kita tu. Sisa makanan yang kita bagi ni bukan sisa yang dah 2-3 hari lepas, tu tak boleh lah. So kalau boleh sisa makanan yang baru pagi malam tadi ataupun baru pagi tadi kita makan. So pastikan kita punya sisa makanan tu sihat lah untuk ayam kita.
Okey, baiklah. Poin kedua adalah, nampak tak saya bawa apa ni? Okey, jom ikut saya. Poin kedua adalah, nampak tak ni? Sisa-sisa buangan ayam ni. Kita kaut pakai bercakar sini. Najis-najis ni. Ini adalah yang sangat baik untuk tanaman kita. So poin kedua adalah sisa-sisa najis yang dihasilkan oleh ternakan kita seperti ayam ni, sangat baiklah untuk kita punya tanaman. Ini orang pertanian panggil ni adalah sebagai black gold dipanggil. So cara ni mudah aja. Kita kutip najis ayam ni. So saya akan campur gaul dengan tanah kompos dan biar dia selama 2 minggu atau jemur dia selama 2 minggu. Lepas tu kita boleh campur dah dengan kita punya media tanaman. So nampak ni. Ini semua sisa-sisa ni semua sangat berguna untuk kita punya tanaman. Ni najis-najis ni dihasilkan oleh ni ayam Rock Island penjantan saya ni. Ni sebenarnya saya punya stok raya ni. So raya nanti saya dah ada saya punya stok daging ayam lah. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor dan di sana dalam sangkar sana ada dalam 3 ekor lagi. So ada 9 ekor saya punya sumber protein untuk saya punya raya nanti. Okey, baiklah. Poin yang ketiga adalah apabila kita ada ternakan ayam di kawasan rumah kita, mereka ini boleh dijadikan sebagai ejen, iaitu ejen pest control, iaitu ejen mengawal serangga-serangga perosak. Jadi mereka bila kita lepaskan secara bebas, secara free range, so mereka akan bebaslah berkeliaran, mengais-ngais cari serangga-serangga yang mereka suka makan ataupun serangga-serangga perosak yang merosakkan tanaman-tanaman kita. Jadi kalau saudara-saudari nak tahu, ayam ni dia suka merayau-rayau mencari serangga-serangga perosak dan makan mereka. So kita tak perlu lagi lah nak beli racun serangga untuk kita punya tanaman. Okey, baiklah. Poin keempat ialah apabila kita ada ternakan ayam, kita boleh jadikan ayam ini sebagai sumber kita punya mental terapi. So dia ada satu kajian tu. Dia mendapati bila kita menternak sesuatu atau kita memelihara sesuatu, dia dapat mengurangkan kita punya stres dan anxiety lah. So saya petang-petang saya balik kerja, saya akan duduk sini, saya akan bagi ayam makan. Duduk sini bagi makan. So saya tengok dia punya tingkah laku dia. Sebab lain-lain ayam lain dia punya tingkah laku dia. Ada yang manja, ada yang suka untuk kita dekati, ada yang juga garang. So dia terpulang kepada individu tersebut lah. Jadi petang-petang tu saya akan ambil ayam, saya akan usap-usap dia. Mana yang dia jenis suka untuk didekati tu, saya akan ambil usap-usap dia. Contoh macam saya punya Brahma betina ni. Ni paling manja sekali. Dia suka ni dia suka dekat dengan kita. Suka bila orang-orang pegang dia tak ada masalah. So sesuai lah, mereka ni dijadikan sebagai kita punya terapi minda. So selain daripada tu, ini saya nak cerita sikit lah. Ada satu customer saya ni, dia order ayam yang dah bertelur, 1 jantan dan 3 betina. So dia cakap dengan saya, ayam ni boleh mengeram tak? Saya cakap ayam penelur, walaupun dia penelur, dia ada setengah tu dia boleh mengeram. So dia kalau boleh dia nak mengeram. Dia nak bagi ayam tu dia mengeramkan sendiri. Saya cakap
Saya pun akan cakap kat dia lah, rugi sebenarnya kalau bagi ayam ni mengeram. Sebab dia akan bila dia mengeram tu, dia akan mula bertelur balik tu lambat. Sebab dia mengeram kan. So dia akan memerlukan nutrien-nutrien tambahan untuk dia mula bertelur balik. So dia cakap dengan saya tak kisah benda tu. Yang dia nak adalah kepuasan dia membela ayam macam dulu-dulu dia bela di kawasan kampung dia. So dia membawa balik kepada memori dia di kampung, membawa balik memori dia kepada ternakan-ternakan mak ayah dia. So bila ada peternakan seperti itu, dia menjadi seolah-olah ia menjadi sebagai satu kepuasan lah bagi dia. So petang-petang dia balik kerja, dia akan tengok, dia akan bagi ayam makan, dia akan kutip telur, dia tengok ayam tu mengeram, dan bila mengeram ayam tu dijaga oleh ibu ayam. So ia membawa memori zaman-zaman kanak-kanak mereka lah. Baik, poin kelima, kelebihan yang kita dapat apabila kita berternak ayam di kawasan kita adalah kita mempunyai sumber protein yang unlimited, seperti telur. So bila kita ada bela ayam ni, ayam mestilah akan bertelur. Jadi kita boleh jadikan ayam ni sebagai sumber protein di kawasan rumah kita lah. Okey, telur yang dihasilkan oleh ayam yang kita ternak di kawasan rumah kita biasanya memiliki nutrien-nutrien yang baik untuk kita. Bila kita lepas secara free range itu, mereka mencari serangga-serangga, mereka makan hijau-hijauan. Jadi sumber nutrien yang dihasilkan, telur yang dihasilkan oleh ayam itu mempunyai sumber nutrien yang berkhasiat. Okay, kalau saudara-saudari dapat lihat, ayam yang diternak di kawasan perumahan ini kurang stres dia. Sebab mereka ni dibiak secara lepas bebas, tidak terkurung di satu tempat yang sempit. Jadi kualiti daging mereka itu lebih tingkat sedikit daripada jika kita ternak ayam dalam skala yang kawasan yang sempit. Okey, baiklah, bercerita tentang daging yang dihasilkan oleh ayam yang kita ternak sendiri. Kita dapat lihat isi mereka ni pejal. Pejal maksudnya dia kurang lemak lah berbanding dengan ayam yang kita ternak secara komersial yang dalam keadaan sempit dan stres. So dia akan membina lemak-lemak lah di tubuh-tubuh mereka berbanding kita membiak ayam secara lepas bebas. Tak boleh. Cak. Okey, baiklah. Secara kesimpulannya, apabila kita berternak ayam ni, so bila kita bangun pagi tu, kita mula berfikirlah, kita mula ada ternakan. So kita dah ada aktiviti lah. Pagi-pagi kita akan, sebelum pergi kerja tu, kita akan dah siap-siap bagi ayam makan apa semua. So kita mulalah ada macam tujuan untuk kita hidup. Selain daripada itu, kita boleh apabila kita ada anak-anak ni, anak kecil-kecil ni, contoh macam saya ada 4 orang anak, kita boleh mendidik anak tentang kemahiran hidup, dan macam mana kita menguruskan ayam apa semua tu, kita boleh mendidik anak. So dalam masa yang sama kita boleh create bonding kita, ibu bapa bersama anak-anak. So sekian saja daripada saya hari ini. Assalamualaikum dan selamat menternak ayam. Ciao.